Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidil karim, amma ba'du. Ini adalah pesanan Abu Zar bahagian 3 ke Kakuzari. Alhamdulillah Allah Subhanahu Ta'ala suka apabila kita dapat amal agama cara yang ditunjuk oleh baginda SAW. Kakuzari ialah bagaimana kita keluar dari Allah Ta'ala dan kita melaporkan kepada amir-amir ataupun zubinda di mahallah kita. Juga kita kuzari di mana markah kita sampai daripada tempat yang kita balik kita keluar. Melalui kuzari yang kami dapat dari seluruh dunia, usaha di Malaysia adalah antara yang terbaik. Syaitan akan usaha untuk hancurkan usaha ini. Cara yang paling mujarab ialah dengan mewujudkan pecah belah di kalangan karkun. Kerja ini adalah merupakan amanah ke atas kita. Kita harus usaha untuk majukan dan meningkatkan usaha ini seperti seorang pekedai siang malam fikir dan tindakannya untuk memajukan perniagaannya. Kita kena buat usaha ini dengan istiqamah. Istiqamah apa? Perniagaan. Perniagaan adalah dakwah. Seperti ibadat-ibadat yang lain yang datang dalam musim panas dan sejuk. Oleh kerana ini, kita kena jadikan usaha ini maksud hidup kita. Kita mesti ada sangka baik dengan kawan-kawan tanpa syarat yang kukuh. Sangka baik tanpa bukti yang kukuh adalah harus. Tapi sangka buruk tanpa bukti yang kukuh adalah haram. Maulana Ilyas rahmatullahi memberitahu, usaha ini ialah jual beli sifat-sifat baik antara kita. Caranya ialah lihat kebaikan orang lain dan masukkan kebaikan itu ke dalam diri kita. Menyembunyikan keaiban orang lain adalah wajib. Ini semua ialah asbab-asbab untuk kesatuan hati antara kita. Jika kita dengar apa-apa desas-desus, jangan percaya sebelum dikaji selidik dengan sempurna. Kita mesti ada sifat memaafkan kesalahan orang lain. Ini akan bersihkan hati kita. Pandangan Allah adalah atas hati-hati manusia. Allah hanya memandang ke atas hati manusia. Dia tidak lihat pangkat, darjat, kecantikan. Apa yang lihat hati-hati manusia. Baginda Rasulullah SAW sentiasa ceritakan kebaikan orang lain. Baginda nasihatkan sahabat-sahabat radhiyallahu supaya jangan cakap baginda lebih baik daripada Nabi-Nabi alaihissalam. Yang lain walaupun seperti Nabi Yunus alaihissalam, setiap manusia boleh ditamsilkan seperti lombong emas dan perak. Manusia yang paling awam sekalipun boleh dimajukan. Kita mesti ada sifat taat. Seorang mukmin adalah seperti seekor haiwan yang ada tali pada hidungnya. Haiwan ini akan bergerak mengikut kehendak tuannya. Begitu jugalah kita bergerak mengikut kehendak Tuhan kita. Sifat taat lebih penting daripada roh sendiri. Kita harus taat 100%. Sebanyak mana ketaatan kita, sebanyak itulah hidayah akan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat janji taat pada Nabi SAW dalam apa jua keadaan, dalam kekayaan atau kemiskinan, dalam keadaan hati mereka suka atau tak suka, dalam keadaan mereka dihargai atau tak dihargai. Ketaatan itu ialah penuh dengan basirah, bukannya buta tuli. Taatlah dengan basirah. Hati kita menilai. Takkan kita tak tahu kan? Basirah, mata hati. Selain daripada wahyu, sahabat-sahabat akan beri pandangan mereka kepada baginda SAW. Kadang-kadang baginda Rasulullah SAW akan menerima syur dan kadang-kadang menolak. Contohnya dalam satu musafar. Baginda suruh berehat. Sahabat bertanya, adakah ini wahyu? Baginda menjawab, bukan. Sahabat beritahu di hadapan ada tempat yang lebih sesuai dan selesa. Berehat. Sahabat tanya, wahyu ke? Bahagian depan tu ada lagi lebih sesuai dan selesa. Baginda terima syurnya. Rasulullah SAW akan dengar syur dari semua orang. Kadang-kadang diterima dan kadang-kadang ditolak. Musyarah itu adalah sunnah.
tetapi taat itu wajib. Jangan menekan syur sendiri dan jangan menolak pandangan orang lain. Contohnya kaum Nuh AS selalu menolak syur Nuh AS, sehingga baginda AS berdoa supaya kaumnya diazab oleh Allah SWT. Kaum Nabi Nuh, maknanya seruan daripada kaum Nabi-Nabinya jangan ditolak, naklah terima, walaupun ia itu bukannya dengan daripada daripada seorang Nabi itu sendiri. Setiap kita mesti anggap kerja ini lebih mulia daripada kita. Kerja ini lebih mulia daripada kita. Kita ini kecil saja. Kerja ini adalah lebih besar daripada kita. Buat kerja ini dengan usul dan tertib yang betul dengan diri sendiri, iaitu korbankan diri dan harta sendiri dan menyediakan umat untuk kerja yang sama. Kerja yang sama. Kenal pastikan usul-usul yang betul, tapi jangan kerana usul kita pecah belah. Kalau kita pecah belah, nusrah dan rahmat Allah SWT akan ditarik. Kalau kita selisih faham tentang usul, kita rujuk kepada orang-orang tua kita. Kita usahakan tertib yang sebenar dalam diri kita, barulah orang lain akan ikut kita. Kalau kita ikhlas, mereka juga akan ikhlas. Mana doa kepada Allah SWT untuk segala-galanya dan dalam setiap keadaan, kerana doa ialah senjata orang mukmin.